Naga. Encik dulu berapa hari? Dulu sekotak sehari 3 kotak. Sehari 3 kotak Sekarang seminggu 2 kotak. Seminggu 2 kotak. Sekarang apa rasa? Rasa syok lah. Rasa syok Kepala tak ada sakit. Dulu sakit kepala. Ini kes yang pertama saya tengok. Satu hari 3 kotak rokok. So doktor kata apa? Doktor suruh continue pakai benda ni lah. Macam ni Dah berapa lama heavy smoker? Dah lama lah. Dekat 7 tahun ke lah. 7 tahun Bila dah pakai ni, apa respon isteri ke, anak ke? Dah boleh pegang anak lah. Dah kena basuh tangan semua kan. So depan TV pun dah tak ada hal lah. Sebelum ni kena keluar rumah kan. So rumah pun dah tak ada bisingan. Anak tu penting lah. So dah tak ada nak isau ukur depan anak je. Yelah jarang lah. Masa tu je lah keluar rumah. Sekarang dah ada benda ni dah bilik Itulah first time saya tengok tiba-tiba tadi awak isap cara lain macam sikit tu saya tanya. Awak berapa hari sekotak kan? Rupanya satu hari 3 kotak. Tengok cara dia isap. Memang seorang yang perokok tegar. Tak, mula tak puas. Tapi tak apa, at least benda ni bukan ukur betul lah. So yang ni macam mana hisap pun dia tak, benda ni pun dia supply nikotin je. Dia tak ada bahan kimia, tak ada. Sekurang-kurang and then dia nikotin dia pun tak yang rendah. Air-airnya makin lama akan kurang. Okey, tak ada apa. Okey lah, ni apa, dah hampir stable lah. Harapan ataupun matlamat ke? Harapan buat masa ni untuk sebulan tu maybe sebulan tu pula 2 kotak. Sekarang seminggu 2 kotak. Tak, awal-awal dulu. Awal-awal dulu sehari. Seminggu dekat 2 karton. Sekarang okey lah. Baru-baru ni start guna ni, seminggu ni dah 2 kotak. Seminggu 2 kotak. Kalau tidak seminggu 2 karton. Seminggu lebih kurang 2 karton lah. Banyak. Kalau sehari 3 seminggu lah. Kat 21 kotak lah. Bagus. So sekarang seminggu start pada pakai ni, baru beli rokok 2 kotak. Pun tak habis hari ni, lagi 13 batang. So hopefully next month boleh lah sebulan 2 kotak dulu lah. Itulah, cubalah. Lepas tu maybe lagi 2-3 bulan ni boleh berhenti terus kot. InsyaAllah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, insyaAllah. Alright, jumpa lagi Okey, jumpa lagi.